Okay, seterusnya adalah Syami. Okay, so ini adalah pilihan saya untuk batch 3. Saya pilih last minute tadi, insyaAllah. Ini adalah mangsa yang terpilih nanti. Okay, rangkaian 3, 2, 1. Assalamualaikum Abang Alif. Nama saya Masyita, umur 23, duduk dekat Selangor lah. Tujuan saya nak masuk AI team sebab saya memang minat lah nak masuk kan. And then saya nak ganti Harzan je sebenarnya. Muka sama, Mi macam kau. Muka sama kau. Tak ada. Lain ni. Okay. Kenapa saya ambil Risa ni? Risa, ha. Okay, nama dia tak tahulah. Risa kot. Risa ni dia ada gabungan 2 batch. Okay. Suara dia seakan-akan Hazan untuk batch 2. Okay. Dan shape muka dia seakan-akan Malkodok untuk batch 1. So bila gabungkan kedua-dua tu dapatlah Risa. Saya tengok dia jarang orang yang lawa-lawa ni lawak. So dia ada personality yang lawak tu. Lawak je. Tak. Lawak je. Lawak. Sofi, jujur cakap kau tak lawak langsung pun. Terima kasih. Okey? Saya tak perlu pendapat Abang, saya perlu pendapat dia. Tak, pendapat dia takkan pendapat saya, jujur. Pendapat saya dia pun tak kelakar, okey? Okay. So saya minat dengan karakter Risa ni sebab maybe dia boleh bawa pembaruan yang baru dengan wajah dia. Kau memang suka orang kelakar kan? Kau pernah cakap kat aku. Betul. Dia ada kelebihan untuk orang kelakar. Okay, so lawa lagi, kelakar lagi, perfect ah. Tak ada perfect. Saya tak tahu lagi daripada macam mana kan. Tak perfect. Tak tanya kau senyap. Tak tanya kau, sabar. So, dia lawa, kelakar, ada personality yang menarik apa semua. So dia memang padan gila lah untuk pada kat AI ni. Padan. Dengan package dia. So kau memang setuju dengan benda tu? Setuju lah. Dia memang terbaik. Ya, kalau ikutkan tak setuju. Saya semenjak batch 1 tu, saya dah trauma. Saya dah tak tengok batch 2 ke, batch 3 ke, lantak lah. Siapa masuk-masuk kan. Tapi ini adalah pemilihan kan. So, awak adalah orang yang terpilih lah, Risa. Orang yang saya pilih lah. Orang yang saya pilih lah. Wah, tepukan. Okay, aku dah pernah. Aku okey ke? Apa pun okey lah. Profesional. Okay. Alright, apa pun dia berani mencuba and it's a good thing for her. And boleh pergi jauh lagi, banyak benda lagi boleh pergi jauh, insya-Allah. Okay. Alright, seterusnya Sofi. Sebab mu nak bercakap dah kepada kamu.